You are watching TVPSS. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Atira selaku wartawan TVPBI SMK Said Mansur. Hari ini bertarikh 19 hari bulan 6 2026 berlangsungnya Hari Bicara Prestasi tingkatan 4 dan tingkatan 5 di SMK Said Mansur. Mari kita saksikan suasana yang akan berlangsung pada hari ini. Jom. Last night, you're gone but you're still stuck in my head. Cause last time you said some things I hope that you meant. I'm alright. Baiklah, kali ini kita bersama dengan Puan Syafinas dan Tuan Nizam, iaitu ibu bapa kepada murid tingkatan 5. Baiklah, Puan dan Tuan, apakah harapan Puan dan Tuan selepas melihat keputusan PPT anak Puan untuk yang akan menjadi wakil SPM yang akan datang? Okey, insyaAllah harapan dia kita orang sebagai ibu bapa semestinya nak yang terbaik untuk anak, dan insyaAllah rasanya dia boleh skor untuk SPM lah tahun 2026 ni. Dan didoakan untuk semua pelajar-pelajar Syed Mansur akan mendapat keputusan yang cemerlang. But your fragrance is still stuck in my bed. And I tried to let you go. Yeah, I tried to let you. Baiklah, kali ini kita bersama dengan murid tingkatan 5 daripada 5 SK1 iaitu Akak Bai. Okey Akak Bai, apakah perasaan Akak selepas melihat keputusan PPT dan apakah langkah seterusnya untuk membaiki keputusan itu ke peperiksaan SPM? Okey, baiklah. Pertama sekali bangga dengan keputusan sendiri sebab banyak skip kelas, tapi alhamdulillah semuanya lulus, dan langkah seterusnya adalah keep masuk kelas, tuition dan buat latihan tubuh yang banyak. Kita bersama dengan murid tingkatan 4 iaitu bernama Iman. Okey, baiklah Iman, apakah usaha dan juga persediaan yang awak lakukan untuk memperbaiki lagi peperiksaan yang akan datang? Saya akan cuba untuk prepare lebih awal lah untuk study hard, sebab nak masuk form 4 kan bukan senang kan, nak kami saja LAT semua kan, so kau kena prepare awal lah. You know what's wrong? Ain't pick up the phone. 7 days later I be seeing that you're home now. Trying to get the shit gone. Fucking with my Pertama sekali pihak sekolah ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua ibu bapa, penjaga, guru-guru serta murid yang hadir pada Hari Bicara Prestasi tingkatan 4 dan tingkatan 5 pada hari ini. Kami mengharapkan supaya program ini menjadi platform untuk kerjasama daripada ibu bapa dan pihak guru supaya mereka dapat berbincang untuk menambah baik prestasi murid-murid dari segi akademik dan juga sahsiah. Semoga tingkatan 4 dan tingkatan 5 pada hari ini menjadikan usaha kita ini supaya dapat meningkatkan lagi prestasi mereka. Itu sajalah harapan kami. Semoga program ini akan menjadi suatu platform yang baik untuk kecemerlangan murid sekolah. Girl, tell me what you're on. Oh God, I've been really in my zone. But when I'm looking at you, girl, you make... Bagi menutup tirai kita pada hari ini, semoga prestasi murid di SMK Said Mansur semakin meningkat di masa yang akan datang. Teruslah berusaha demi masa depan yang lebih cemerlang. #Sesma seiring sederap memperkasa transformasi. #Sesma sepakat akademik meningkat. Itu sahaja daripada saya, Siti Nur Atira, selaku wartawan TVPBI SMK Said Mansur. Sekian, terima kasih. Bye.